Caramu membuatku mengalah, namun aku terbiasa. Meski mahu ku berbeza, tapi cintaku kekal selamanya. Setiap lukamu menjadi lukaku, walau ku terasa. Ku diam saja, ku diam saja. Katakan padaku apa yang kau mau, walaupun ku coba. Ku diam saja, ku diam saja. Diam saja, walaupun ku coba. Ku diam saja, ku diam saja. Good morning my lovelies, how is everyone? Hari ni Dalina cuba make up look yang baru sebab I nak cuba guna warna yang matching dengan baju ni. Korang rasa macam mana? Jadi ke tak? Alah, thank you. I nak keluar dengan kawan makan lunch. No lah, bukan boyfriend. Tapi, you know, he's cute. Nanti kalau apa-apa, I akan update, okay? Pukul berapa dah? Oh my gosh, I dah lambat tapi jangan risau. Nanti I akan update OOTD, okay? Alright, bye guys. Mwah. Hi. Hai. Liz, Thank you. I ingatkan you tak datang lah tadi. Alah, you ingat I jenis yang mungkin janji ke? Tak, I tak cakap macam tu. Yelah, you kan selalu busy. Dalina, you nampak cantik. Daniel, tell me something I don't know. Okay, jom kita order, I lapar. Ya, jap Waiter. Sekejap I panggil waiter, okay? Chicken chop Thank you. and a fish patty. Thank you. Makanan dah sampai. You lapar sangat kan tadi? Okay, jom makan. Jap. Oh, ni mesti I lupa baca doa kan? No, I nak tangkap gambar. Oh, tengah gambar? Okay. Jangan gerak. Okay, sekarang boleh tak tolong I tangkap gambar? Sekali dengan makanan. Sure, why not? Okay. Cantik tak? Of course lah, cantik. You kot. Jom kita makan. Jom. Ni, I nak tanya.
Weekend ni you ada pergi mana tak? Kenapa? You nak ajak I pergi shopping ke? No. I nak ajak you datang rumah I. Rumah you? Buat apa? Mama, dia sibuk nak jumpa you. Weekend ni I tak free. I kena balik kampung dengan papa. Okay, kalau you tak free this weekend, how about next week? Next week pun I tak free. I ada hal. Okay, kalau you busy manjang, macam ni. You cari bila you free, I arrangekan untuk you dengan Mama. Okay. Actually, kenapa Mama you nak jumpa dengan I? What did you tell her about us? I bagi tahu kita kawan. Special friends. Oh my god, Daniel. Berapa kali I kena bagi tahu you? Kita keluar sebagai regular friends saja, okay? Tak ada apa-apa yang special pun. Okay, sepanjang kita kawan, takkan you tak ada rasa apa-apa dekat I? No, I tak rasa apa-apa pun kat you. Delina, Oh my god. I betul sayangkan you. I betul cintakan you. Daniel, please stop, okay? Kalau tak, I akan pergi. Okay. I tahu apa yang you rasa selama ni sama macam I rasa. Tak mungkin. Sebab I tak cintakan you. Actually, I tak cintakan sesiapa pun. Menyesal I bagi muka kat you, tahu. Wait, Delina! Delina! Lepas ni, I nak pergi ke butik yang kat atas tu. Lagi? Berapa banyak you nak shopping ni? Sis, you tak tahu ke? Shopping is the best therapy. And before I forget, can you help me tengok OTD sebab I kena update Insta ni? Tak habis-habis OOTD. You know what it is? My followers are dying to see my latest outfit. Okay. Jap, yang cantik please, okay? Jap. 3, 2... Okay, change pose. 3, 2... Okay tak? Yes, nice. Alright, cool. So, you tak cerita lagi? Apa yang berlaku dengan you dengan Daniel tadi? Jap. I kena post gambar ni kat Insta. Okay, dah. So, dengan Daniel kan? Dia dah gila. Dia nak minta I pergi jumpa mama dia kat rumah dia. Jap, dia ingat you dengan dia ada something special ke? Exactly. Perasan kan? You know what he said? I love you. Feel my goosebumps? I'm serious. Do you see them? I know, exactly. Gross. So, memang you tak ada apa-apa perasaan kat Daniel tu lah. Tapi, it's not bad. Dia ada business sendiri. Kalau tak silap I, Papa Daniel tu orang kaya kan? I know, tapi dia macam not my type lah. I think I can do better. I tahu lah, dia tak cukup trophy husband untuk you kan? Pandai pun. Anak raja lebih sesuai. Or jutawan pun okey. Tapi I malas lah nak bincang pasal benda ni. Malam ni, you kena teman I sebab ada event Reza Rozani. So let's go. Malas lah. I nak duduk kat rumah. Nak binge watch drama Korea. Babe, it's Reza Rozani tau. All the celebrities will be there, okay? Lepas tu, I dah RSVP untuk dua orang. Teman I lah. Jom. Okay lah. Susah lah nak jadi kawan dengan Insta famous ni. Semua event dia nak kena pergi. Sekejap, maksudnya, you akan teman I kan? Thank you, Zara. Okay, jom. Kat situ. Kasut. Let's go.
Selamat petang, Datuk. Datuk, saya ingat Datuk tak masuk petang ni. Meeting I habis awal. Abdullah, you okay ke? Saya okey, Tok. Kalau tak sihat, pergi rehat. Terima kasih, Tok. Update me. Petang ni, Datuk ada high tea dekat Ritz-Carlton dengan Datuk Osman. Darina, nak keluar lagi ke? Mama dah masak dah. Nak pergi mana pula ni? Sorry lah Mama, Dalina ada event. Event? Event apa pula? Kawan Dalina nak launching baju baru untuk butik dia. So Dalina pergi. Okey tak? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, wow, wow. Beautiful. Impeccable. Thank you Papa. Papa rasa macam warna ni sesuai ke tak? Sebab Dalina rasa macam tak kena lah dengan kulit Dalina. You look amazing, love. Trust me. Thank you Papa. Of course I trust you. You're my best critic. Okay Mama, okay Papa, Dalina dah kena ciao. But I will see you guys. Love you. Bye. Bye. Jaga diri baik-baik tau. Of course Mama. Bye. Tak pernah nak lekat kat rumah. Biarlah dia, sayang. Anak muda kan. Apa orang kata? Let her enjoy her youth. And let us enjoy dinner. Mandi dulu. Lepas tu baru makan. Baik, Ma. Assalamualaikum, Pak Idris. Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Aku macam ni lah. Rasanya last kita jumpa 2 bulan yang lepas kan? Di KLCC. Masa tu Datuk ada kat sana kan? Betul lah tu. Abah kamu kat mana? Oh, Abah hari ni tak sihat sebab tu saya datang sini ganti dia. Oh. Yalah. Hakim? Datuk? Malam ni free kan? Boleh kok ai? Free. Boleh. Tadi siang I nampak Abayu macam tak larat. Tapi dia ingat I tak perasan agaknya. Abah saya tu memang macam tu. Tak sihat pun nak tunjuk macu. Wah, keras kepala juga orang tua tu Okey, jomlah. Dah lambat dah ni. Sila tu. Terima kasih Dr. Idris. Hai Tan Sri, sorry to keep you waiting. No problem. Lagipun kami baru sampai. Oh ya, perkenalkan ini pembantu Ayrin namanya. Hello Datuk. Hi. Nice to meet you. You too, you are looking lovely. Thank you. Datuk, silakan duduk. Terima kasih. Salah, sekarang ni kan musim hujan. That's why hujan is terrible. Order, anything. Tan Sri, sebenarnya China market ni memang besar. Susah nak penetrate. Dulu pun, few years back, I pernah cuba. Tapi tak berjaya juga. Tapi sekarang ni, I'm really glad sebab syarikat Tan Sri nak bekerjasama dengan MZK Titan. Datuk, kalau ikutkan, semua syarikat dalam dunia ni nak bekerjasama dengan Datuk. Tapi saya rasa bertuah sebab Datuk pilih syarikat saya. Dan saya betul-betul berharap Datuk untuk projek pertama kita ni akan membuahkan lagi projek-projek yang besar seterusnya. I will make sure that.
Datuk, saya nak ke tandas sekejap ya. Please. Well, Cik Irene, dah berapa lama you kerja dengan Tan Sri? Almost 3 years juga, Datuk. Wow, 3 years? Pandai Tan Sri sorok you daripada I. Taklah, Datuk. Before this, I kerja dekat department lain. So now, baru dapat kerja direct under boss. Oh, I see. Do you think you are good PA for Tan Sri? Yes, I guess so. Why, Datuk? Datuk fikir I tak boleh nak jaga Tan Sri dengan baik? Janganlah salah sangka, okey? Tapi dengan rupa cantik macam you ni kan, takkan you tak nak jadi model ke, pelakon ke, kan lagi glamour. No. That's like above like a size like 8, 9. And then you have big problems. So warna ni paling favourite I sebab I rasa kalau you boleh letak benda tu kat tengah-tengah and then in the crease as well, it's gonna look so cute, girl. You know what I mean? You look familiar. Do we know each other? No. I belanja you minum. Thank you very much. I'm gonna go over there. Thanks. Hi, Darlina. Apapun, Datuk, terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Baik, Tan Sri. Irene, jumpa kat office besok. Okay, boss. Okay, bye. Irene, where do you park your car? Can I walk you to your car? I naik taxi lah, Datuk. Sebab my car broke down pula. You stay mana? Area Hartamas. Hartamas? Satu jalan dengan I tu. Apa kata I hantar you? Tak payahlah, Datuk. Buat susah je nanti. Nak susah apa? Lagipun perempuan cantik macam you ni, naik taksi malam-malam lagi bahaya tau. Come. Tapi Datuk... I insist, okay? Come. Okay. It's okay, Hakim. I nak hantar Cik Irene balik. Kan? Pak Dis, can you pass me the key? Thank you. You all berdua boleh naik taksi. Okay? Come, Irene. Hakim? Mak? Masuklah. Tak tidur lagi, Mak? Tak tidur lagi? Belum lagi. Tunggu Hakim lah. Abang kata kamu nak datang kan? Mak tunggulah. Abang macam mana, Mak? Demam dah okey? Lepas ambil ubat, Abang nampak okey lah sikit. Dia tengah baring kat atas tu. Hakim dah makan? Kalau tak, Mak boleh je panaskan lauk. Tak apa, Mak. Hakim dah makan keluar tadi dengan Pak Idris. Betul? Betul. Hakim? Lama sampai lah ke? Baru je, Mak. Abang macam ni? Dah okey lah? Panas lagi, Bah? Ini pun dah ada kurangnya. Pening bah tak ada lagi. Besok kebal tu. Janganlah risau. Kerja macam mana? Alhamdulillah semuanya. Tak ada masalah, Bah. Lepas hantar Datuk ni, Hakim pergi lepak dengan Pak Idris. Hakim, malam ni tidur sini ya? Tak boleh, Mak, sebab Hakim banyak kerja nak buat. Satu Hakim datang sini sebab tengok Abah je. Alah, tidur je lah. Pagi-pagi besok balik je lah. Minta maaf, Mak. Satu, Hakim tak bawa baju, Mak. Macam-macam alasan. Tak apalah. Kamu duduk dulu, Mak pergi buat air. Baik, ya. Jom. Baju Abah bukan tak pakai. Tak muat lah, Abah. Ada alasan. Duduklah sini.
Laki ada banyak lagi nak buat ni bang. Dah tak suka tidur sini dah. Jangan cakap macam tu. Kenapa I tak pernah jumpa you sebelum ni? I baru balik pada overseas 2 minggu lepas. Oh, okay, I see. Darlina, jom kita balik dulu. Okay, I dah kena gerak dah. You guys nak gerak dah? Awal lagi, relax lah. Tak, I kena gerak dengan kawan I sebab besok dia ada kerja. It's okay, tak apa. You balik dulu, nanti dia I hantar. Tak apalah, I tak suka menyusahkan orang. Tak susah pun. Lagipun malam ni kan ladies night. Apa kata kalau kita singgah kelab dulu? What do you say? Okay, Sarah you balik dulu, nanti I balik dengan Tengku Is. Okay lah, ikut suka hati you. I balik dulu ya. Bye babe. Bye. See you. Take care of yourself. Take care, bye. So, you nak makan? You nak minum? Ya, jom. Okay, jom. Okay. Macam mana kau buat kerja? Kau dah suruh ikut satu-satu. Kalau tidak, kalau dia orang datang nak... Excuse me. Cakap dengan kau sekejap. Dah panggil dah. Buat betul-betul lah. Cik Zah. Aku nak tanya kau, macam mana budak-budak kau buat kerja? Kau tak ada base this on the new punya drawing ke? Kita ikut drawing tu, Cik Zah. Tapi yang kita dapat tu ialah yang bukan updatednya. Dia orang tak hantar punya revisednya. Macam-macam alasan awak bagi. Sekarang ni tolong hack down the swimming pool punya area. And this time tolong ikut drawing yang baru. Please. Okey. Baiklah. Nanti kita put the cost dalam bil bulan nanti. Cost apa? Ini salah kau. Tak boleh claim. Janganlah macam tu, Cik Zah. Habis tu tambah-tambahlah kos kita nanti. Post budget nanti. Malik, kau kena faham satu. Ini kali pertama kau buat job dengan MZK Titan. Sekurang-kurangnya, cubalah impress kita dengan kerja yang baik. Bab rugi tu biasalah in business. Next job kau dapat, cover balik. And please take your job seriously this time. Susahlah macam ni, Lim. Dia orang asyik nak cari salah kita je. Aku rasa dia orang nak kenakan kita. Just because mereka adalah main con, senang-senang nak tekan subcon macam kita ni. Next time, I rasa kita masuk direct tender dengan NZK Titan. NZK Titan? Kau ingat senang-senang kita nak dapat direct deal dengan dia orang? Ni, check payment bulan lepas dah clear? Sepatutnya dah. Tapi nanti aku check. Please check ya. Alright. Minta maaf kalau mengganggu. Ni ada invitation card untuk bos. Terima kasih, Siti. Kan aku dah cakap tadi. Apa tu? Invitation card dari MZK Titan untuk signing ceremony projek baru mereka dengan Sakura Limited. Okay. Oh, great news. Kau kena pergi ni Malik. Nanti boleh buat connection. I will. Okay. Resipi baru. Nice. Hai Mama, hai Papa. Hi. Come. Join us for dinner. Ish, Mama dan Papa ni, you guys know I don't eat rice for dinner kan? Oh, gila, sedap ni. Ni, resipi baru Mama. Koshinor Indianya. Cheat day lah setiap hari, kan? Entah, ngada-ngada nak diet. Nak kurus macam mana lagi? Mama, tak boleh lah. Tengok muka Darlina ni. Dah bulat. Tengok. Sini, sini dan sini. Kau tengok. Agreed. Biji macam mangkuk nasi. Papa! Papa melawak je lah. Alah. Takkanlah Papa nak cakap anak Papa macam tu. Memang cantik, kurus. Jangan paranoid sangat. Makan? Tak apalah. Darlina nak makan biskit je. Good night, guys. Kejap. Ni. Next week, teman Papa? Pergi mana? Ada event.
Ajaklah Mama. Mama ada kelas Zumba malam tu. Sorry. Jomlah tu Mak Papa takkan tak kesian tengok Papa pergi seorang-seorang. Papa, tak naklah. Boring. Ramai orang tua je kat situ. Alah, kejap aja. Lepas makan kita balik lah. Lagipun Papa nak tunjukkan pada kawan-kawan Papa yang Papa ada anak cantik macam Dalina. Papa pandai tau body Dalina. Okay, demi Papa, I guess so. Good night, guys. Good night, sayang. Good night. See you. Smile. Papa, lama ke kita kena berada di sini? Dah tak selesa lah. Sekejap saja. Kan Papa cakap lepas Papa jumpa Datuk tu, kita baliklah sayang. You look beautiful. Thank you. But you have to promise me you won't leave me alone, okay? I swear. Okay, Papa. Dalina nak pergi toilet dulu, tapi Papa don't move. Cepat I'll sikit. be right back, okay? Tengok Papa ni, cakap sekejap tapi last-last sejam. Hey! Jap, excuse me. Hey! Ya, boleh saya bantu? Siapa bagi you permission untuk tangkap gambar I? Maaf cik, I ni official photographer dekat sini. So memang kerja I untuk ambil gambar guest kat event ni. Okay, tapi apa yang you tak faham is I bukan official guest pun. I just teman Papa I. So I nak you delete gambar tu sebab I tak selesa kalau ada stranger yang simpan gambar I. Cik sedar tak? Sekarang ni cik berada dekat event ni. So secara automatiknya cik dah menjadi official guest kat sini. Saya memang berhak untuk ambil gambar guest kat sini sama ada cik suka atau tak suka. Pulang. Excuse me? No! I dah cakap, I nak you delete gambar tu. Zaman sosial sekarang ni, bukan semua orang boleh dipercayai tau. Lagi-lagi lelaki macam you. Excuse me. I ni bukan nak buat modal pun gambar you. Ini cuma untuk website and press release je. Lagi satu. You bukan taste I pun. So chill lah. You nak suruh I chill? Bagi I kamera ni. I can delete it myself. Give it to me. Hey, excuse me. Give it to me. You ni memang gila. Can you watch where you're going? Mana pula dia pergi ni? Hai. You anak Malik kan? Tak sangka Malik ada perempuan cantik macam ni. Ha. Thanks. Tunggu. I ada butik. Ada macam-macam design. Kalau you minat, datanglah. I boleh bagi diskaun. No, thank you.
Okey, Datuk nanti saya jumpa you kat sana. Boleh. Okey. Alah, seorang lagi. Hai. Hi. Seriously, I tak ada mood, okay? Nak berbual kosong, so... Nak tanya you je, event ni macam mana? This event... sangat lame. Entah siapa yang uruskan event ni, tapi kalau dia nak minta event organizer yang lagi bagus, dia boleh minta dari I lah. Oh, okey. Okey. Itulah, you tahu tak siapa yang organize event ni? Tak, mungkin antara salah seorang dari pakcik-pakcik yang ada dah dekat sini. Okey, memang betul cakap you. Memang event ni lame and orang yang organize event ni memang tak ada taste kan? Anyways, maybe you can pass my advice to pakcik tu. Okay? Gotta go. So fast. Okey. Dalina, hey, tunggu Papa. Alah, Papa, tadi cakap sekejap. Tengok lama sangat. Jom kita balik. Dalina borak apa dengan Datuk Marzuki tu tadi? Yang mana satu Datuk Marzuki? Yang kat sofa you were sitting with him? Oh, tu Datuk ke? Entah, I bagi tahu dia yang organizer ni sangat-sangat lame. What? For what? Tu kawan Papa ke? I'm sorry, Dalina malas nak layan dia. He's the CEO of MZK Titan. Event ni dia yang punya. Oh my god. Papa Dalina tak tahu. Tadi masa sign kontrak takkan tak perasan? Dalina pergi toilet, Papa. Dalina beritahu tak? You're my daughter. I hope you tak spoil my chance untuk lobby projek company dia tu. Jangan risau, Papa. Dalina tak rude pun dengan dia. Don't worry, let's go home, please. Betul punya budak. Yes, hi babe. I don't on the way. I know I'm late. I'm sorry. I overslept. Korang dah nak start ke macam mana? Yup, okay. So I will be there soon. Just cover line for me, okay? And I'll see. Bye. Right! Seriously? Macam mana you bawa motor you macam ni? If you don't know how to drive, get off the road! You? Kenapa break mengejut? Hah? Nampak tak ada traffic light? Kalau ada traffic light, memang kena berhenti lah! Jangan ingat I tak tahu kan? You drive sambil main phone kan? Hey, listen, that's none of your business. You yang lagak I sekarang nak you bayar ganti rugi sekarang. Claim insurance lah, kan senang I dah lambat ni. Claim insurance? Wow, senangnya nak cakap. Kenapa I kena claim insurance I kalau you yang lagak I ni bukan salah I? Sekarang nak you bayar dengan cash. I tak ada cash sekarang. Yang I ada kad ni. You ambil nombor I, nanti you call, I bawa you pergi bengkel kau I. Settle dah sikit I nak gerak. Ha, kurang ajarnya. You ingat you boleh belah macam tu je. Hey,
You nak apa lagi? Kan I cakap nanti I bayar. Apa jaminan you You rasa setakat bagi name card je semua benda akan settle ke? Lah, you ni apa nak kecoh sangat? Sikit je pun game kita. You pergilah betul. Nanti claim kan? Nanti kalau I call you, you tak angkat. Lepas tu you block nombor I macam mana? Astaghfirullahalazim. I banyak kerja lagi nak layan you dok. Tak, you banyak alasan je sebenarnya. Hello? Excuse me? You gimana ni? Ignoring me je. You nak masuk office ni buat apa sebenarnya? You kan photographer. You tak ada kerja pun kat sini. Jangan bagi I serabut boleh tak? Sekarang ni I nak kena cepat habis ambil gambar event hari tu dekat HR sebab nak ambil payment. Baik, I nak portion I. Portion apa pula ni? Hari tu kan, you tangkap gambar I, so you rasa benda tu free ke? I nak portion dari payment you lah. Betul lah orang cakap, perempuan cantik tak semestinya bijak. Wow, kurang ajar. Hakim! Apa yang kecoh-kecoh ni? Tak ada apa bah, kita orang cuma berbual kosong kan? Berbual kosong? Pandainya you nak cover line. Ada apa, Cik? Dia ni langgar kereta I. Lepas tu dia tak nak bayar tau, ganti pergi. Percaya tak? Betul ke ni, Hakim? Wah, macam ni. Sebenarnya Hakim nak kena cepat pergi ambil gambar ke HR. Hakim dah cakap dah dengan dia ni. So pergi bengkel dulu, nanti claim tak Hakim. Tapi degil. I tak percaya you langsung, tahu tak? You jangan buat huru-hara kat sini boleh tak? Kalau you tak nak I buat huru-hara kat sini, bayarlah. Miss, calm down, okay? No worries. I will settle for all the damage. Datuk, tak payahlah susah. It's okay, Hakim. Sebab you langgar dia semasa perjalanan ke sini kan. That means it's under company expenses. Okay, whatever. Okay, so Datuk nak bayar dengan cash ke? Sorry, I tak bawa cash. But you can have my card and fix an appointment. Okay. Terima kasih Datuk sebab I lebih percaya you bandingkan dengan dia. But with one condition. Yes? You have to go out and have dinner with me. Why? Just to continue our conversation that night. Udahlah? Let's go. Baik. Maafkan anak saya, Cik. Hakim, Abah perlu settle lagi dengan kamu. Puati! Kenapa? Dia nak dinner dengan I? Excuse me? Habis tu, macam mana kita orang nak start buat kerja, bos? Tak cukup duit nak tambah apa kerja? Kan Mr. Lim dah bagi dah duit tu, petty cash punya duit, gunakanlah. Tak boleh, bos. Mr. Lim dah 2 bulan tak datang, bos. Sewa mesin pun dengan excavator dah lama tangguh. Kau jangan bohong, Saleh. Betul, bos. Saya tak tipu. Baik, aku call dia. Dia tak jawab. Tak apa, aku pergi check dia kat office. Sementara tu, kau buatlah apa yang patut. Settlekan apa yang patut. Boleh? Baik, bos. Kau jawablah telefon! Hei! Kau jangan main dengan aku, Lem! Ya, Siti. Macam mana? Saya dah cek pejabat Mr. Lim, kosong. Dia pergi mana? Saya tak tahu, bos. Awak dah check ke belum? Atas meja saya, buku cek. Dah, bos. Buku cek tu tak ada. Lepas saya cek akaun syarikat, saya tengok dia semua dah rosak, bos. Padres! Kereta! Padres! Setiap caramu membuatku mengalah, namun aku terbiasa. Meski mahu ku berbeza, tapi cintaku kekal selamanya. Setiap lukamu menjadi lukaku, walau ku terasa, ku diam saja.
saja, ku diam saja.